Nasi lemak sudah, breakfast lain sudah. So hari ni special sikit katanya nak bawa laksa pining. Let's go. Eat. Nampak? Laksa, Pulau Pinang. Ni kuah apa? Kuah laksa lah. Kuah laksa. Tapi orang Sabah yang buat. Kita ada salad, kita ada bawang, kita ada timun, limau, cili. Nenas ke? Kenapa dia nenas? Memang Boleh je kalau ni dia just macam. Ni kalau rebus dah kalau perak sebenarnya makan dengan kari pap. Mana orang Perak cuba komen sikit betul tak? Komen. Serius makan dengan kari pap. Azad. Ni laksa pining tapi dia makan nasi kandar. Apa makan laksa pining? To be honest aku nak makan laksa weh. Serius lah. Tak laksa? Apa dah nampak aku makan laksa? Tak pernah bawa laksa. Ini first time bawa laksa Tapi ni. bini aku memang favourite laksa. Oh dah kahwin. Hanya aku macam hang tengah dah deal. Dia tanya bila dia pergi masak ni. Yalah, kalau itu nasi lemak pukul 2 pagi. Tapi laksa ni cepat. Kalau laksa? Yang ni lebih awal. Dan mama bantu. Enggak ni kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada dua level lah. Dia ada dua level lah. Apa banyak kuah dia buat. Sabar. Kat luar. Kita tinggal buka kedai dia ni. Kan? Di bawah. Kami bercadang lah ni. Dia kerja dia 6 sampai 10. 10 sampai 11 tu kami nak buka ke bawah. Tak boleh.